Aku turun daripada Kundasang tadi pukul 4 sampai sini dah pukul 6 dengan hujannya. Lapar. So aku ambil sotong goreng tepung, nasi goreng seafood, sayur kailan. Sotong goreng tepung tu RM18, 300 gram. Sayur kailan RM10, nasi goreng seafood RM10. Padu mat kawasan sini. Di laut. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini adalah sambungan daripada video Sabah. Jadi untuk video kali ini adalah episod yang ke-19, sambungan daripada episod 18 video Sabah. Nak turun jap. Jadi untuk video ni mungkin ini adalah episod terakhir untuk video Sabah lah. Jadinya aku pun tak ada apa sangat nak cakap sebab mungkin ni episod terakhir ataupun kedua terakhir daripada episod Sabah. Belanak kot. So ni motor yang aku sewa sehari RM80. Bukan Advantage esok. Jadi tak ada apa sangat yang aku nak cerita. Cuma aku nak tunjuk pemandangan tepi laut kat Kota Kinabalu ni dengan air dia yang jernih. Jom, let's go. Orange ni dia macam 7-Eleven lah kalau kat Semenanjung. Dalam dia macam-macam ada. Macam 7-Eleven. Jadinya masa ni aku ke sini waktu pagi. Sebabnya bila waktu pagi ni kurang sikit lah orang. Kalau kita tengok kat sini memang banyak kapal-kapal nelayan. Lepas tu kat sini dia ada ferry untuk ke pulau-pulau lah. Dia ada dia punya pemandu pelancong dia. Kalau kita nak naik ferry, nak naik boat ke pulau-pulau tu, dia ada pemandu pelancong dan dia ada boat yang kita boleh naik untuk ke pulau. Kat kawasan ni waktu pagi memang tak ada orang. Sebab yang aku pergi waktu makan tu petang dah maghrib. So dia ramai orang. Kalau macam waktu pagi ni tak ramai orang. Kat sini jalan pagi-pagi pun tak jam. Aku tak tahu mungkin sebab waktu cuti ke apa. Tapi memang pagi ni aku keluar memang tak jam. Ada yang memiliki